Tuan-tuan bos sekalian, slot kedua ni sedikit isu semasa lah. Berkaitan dengan fiqh kenegaraan. Fiqh al-watan. Disebut fiqh ni mesti kait hukum hakam syarak. Tapi berkait dengan kenegaraan. Tuan-tuan, bumi yang kita pijak ni, bumi kita pijak ialah muka bumi yang Allah Ta'ala cipta untuk kebaikan dan maslahat kita manusia. Yang Allah jadikan bumi ini, tuan-tuan, sebagai wasilah untuk kita jadikan bumi sebagai alat, yang kita nak jadikan sebagai, tuan, pahala dengan bumi ini untuk bawa bertemu Allah pada hari akhirat esok. Tuan-tuan bayangkan kalau tak ada bumi, nak bayang atas tanah lagu mana? Tuan-tuan, dia tak boleh dengan bijaksana Allah Ta'ala. Kita nak sebagai manusia, nak hidup, tuan-tuan, dan nak beribadat, kena ada tapak. Kena ada tapak, petak yang kita guna dia untuk beribadat. Setakat tu okey lah. Tuan-tuan, maka petak ni, tapak ni, tuan-tuan, ada hukumnya. Tapi hukum itu terkait dengan manusia. Sebab bumi ini ialah tanah, alat, tapak, petak. Dia tak kena, tuan-tuan, suatu hari akhirat. Bumi ni tanah, tuan-tuan, walaupun serelung dua relung, dia tak akan masuk syurga ataupun neraka. Tapi yang nak masuk syurga neraka adalah tuan tanah tu, ataupun jiran tanah tu, atau orang yang guna tanah tu. Tuan-tuan, maka dialah orang tu dengan tanah tadi, sama ada dia ke neraka ataupun syurga, tengok dia guna untuk apa dan buat apa dan bagaimana, tuan-tuan, dia dapat tanah dan, tuan-tuan, petak tersebut. Ini mukadimah panjangnya, kona tak apa, kona. Nak bagi cara perambut pelan-pelan. Maksud yang saya sampaikan ialah isu-isu semasa yang berlaku sehari dua ni di tanah air kita, tu yang kita ikuti juga, walaupun kita sibuk dengan kerja lain, tapi memikirkan kepentingan fiqhul watan. Tak ada tanah, tuan-tuan, nak buat ibadat tak boleh. Tanah orang, kita pergi masuk sembahyang, dia jangan sembahyang, aku tak bagi tanah aku, kita kena keluar. Aku nak sembahyang, aku kan tak boleh, nak menghadap Tuhan. Ya, aku betul, tapi tanah aku tak bagi. Sebab tanah ni aku nak belah babi. Tentu ada kona api paling belah. Yang penting tanah ni aku punya, aku tak bagi. Hang nak kata apa? Kita tuan nak kena keluar. Maksud yang pertama ialah pencerobohan. Tuan-tuan, bila sebut cerobah ni, kompom tanah orang. Hukum duduk tanah orang, tuan-tuan, tanpa minta izin, tanpa minta, namanya duduk secara haram. Kalau dia buat rumah atas tanah orang, itu namanya rumah haram. Kalau pergi tanam, tuan-tuan, pokok-pokok buah atas tanah orang, orang tak izinkan, itu tak ambil tanaman haram. Pokok tu tak haram, tapi perbuatan dia tanam pokok tanah orang tu namanya haram. Perbuatan tanam tu. Maka tak pelik kita tahu rumah haram tu, itu pokok haram. Maka timbul tuan namanya kuil haram. Bukan kata kuil, kita pun tuan nak habaq masjid, kalau buat tapak orang tak minta pun haram juga. Tapi orang tu dia olah isu ni, dia pilih kona kau tu. Jangan dah guna kalimah kuil haram. Kita sebut haram tu bukan pasal tuan, kita kata nak kacau agama dia, tidak. Kan Allah Ta'ala sebut lakum dinukum mulia, di kita pun faham benda tu. Tapi isunya buat atas tanah orang. Jangan kata kuil, buat masjid pun tak boleh.
Ni kalau orang main sembang isu kata ni, malam ustaz tu habaq kuih haram, tak boleh kata kita habaq lagu ni. Bukan isu kuih tu, isu tanah tu. Kalau masjid sekalipun, musalla, madrasah, pusat tahfiz, kalau buat tanah orang ceroboh, haram juga perbuatan tersebut. Boleh. Tuan-tuan, jadi ceritanya, pencerobah ini ialah tuan-tuan mengambil hak orang. Syarak kata apa? Kena pulang balik hak tersebut. Binaan tanaman yang ada atas tanah yang dicerobah, nak buat lagu mana? Dua cara. Beli banyak pampasan, usaha dia bukan tanah tu. Atau yang keduanya, tuan-tuan, dia tak setuju kita roboh terus. Roboh lah. Paling selamat roboh. Pasal apa? Tanaman tu pun tidak sah. Apa tuan-tuan? Tanah pula, tanah rizab kerajaan. Boleh usaha tak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Dia panggil tanaman kontan. Dulu kalau orang kata bahasa usaha tanah hutan tu, dapat buku hijau. Bukan ahli parti dah. Tuan, dapat buku hijau ni, maknanya kebenaran untuk diusaha tanah tu dengan tanaman kontan. Tu syarat dia. Tanya pula, kontan tu apa nama? Kantan kan? Bukan. Jadi kantan tu sebahagian daripada dia lah. Tanaman bukan passion berakar tunjang dan bukan berpokok berkayu. Bukan pokok kayu lah. Maknanya tanaman hak renek, tanaman tuan yang passion apa nama ni, yang tuan sebut bejirin, macam jagung, padi huma, itu kontan. Tiba-tiba tuan pencerobohan tu berlaku sepasal, langgar syarat pula. Kemudian samping tuan dah tanam tanaman yang bukan kontan, ada pula tuan aktiviti lain, mengambil juga mencuri tuan harta negara. Harta negara, lombong meh tuan, mana meh pun dia ambil. Kemudian musang king hak dia tanam tu adalah ambil. Tuan kena ingat tu, dia tanam pokok berkayu berbuahan ni macam musang king contoh. Dia tanam atas tanah tuan, akar tunjang tu akan masuk ke dalam tanah. Akar ribu tu akan merebak seluruh tanah. Apa yang berlaku? Dia makan ayak tanah tu, dia ambil baja tanah tu. Faham lagi tak? Ayak tanah tu, baja tanah tu, semua hak tuan tanah, hak orang. Tuan, implikasi bila ditanam tuan, benda yang berkayu ni habis merosakkan ekosistem tanah tersebut. Satu. Dia mudah tuan, bila kita ceroboh, makna itulah tuan, disebut benda yang menceroboh dengan tanpa izin ataupun secara haram. Berlaku dah? Banyak berlaku. Di mana? Rata-rata. Cuma isu berbangkit dia jadi raut bahang. Cerita bukan baru, tuan, 60 tahun dah khabarnya. Takkan tak tahu kot. Saya pun tak tahu. Takkan tak tahu kot, tuan. Secara normalnya, tabi'inya, tuan, mesti tahu. Tahu secara tabi'inya. Pasal apa tuan? Benda berskala besar ni, dia kena guna transport besar. Kena bawa hasil mahsul pun kena trailer besar. Sebab bukan kecil tuan ceroboh ni. Dulu terdengar sebelum masa 14 bulan Tuanku Sultan Pahang sebut lebih kurang 6,000 hektar. Masa 18 bulan baru ni, masa pembukaan DUN Pahang, Tuanku Sultan sebut 16,000 hektar. Hak ceroboh tu luah dia. Maka titah Tuanku Sultan kena ambil balik. Ini titah yang kuat kita pun tuan. Kita pun semangat kita. 16,000 hektar ataupun ribuan hektar selama 60 tahun takkan tak sedap kot satu ceroboh.
Tuan-tuan tak sedar ni, makna pertamanya kita ni pasien di luar rumah tak terbit lah. Pelik tak tuan-tuan? Tuan-tuan duduk satu kawasan kampung, tiba-tiba orang kata, belakang rumah tu ada apa? Aku tak tahu. Nampak tu lalang ke padi? Aku pun tak tahu. Kira tuan kawan ni kata beli sungguh lah dengan tanah dia. Tuan, ini pun satu benda yang salah pada agama. Tuan, jadi bila berlaku isu tu baru ni, dah kali yang pertama 2022. Berlaku tuan penembangan pokok masa tu kerana dia ceroboh. Tapi ada orang bangkit mempertahankan, termasuklah pengusaha tanah tersebut. Maka tuan dalam parlimen 2 tahun lepas atau awal tahun lepas mencadangkan supaya diberikan geran pada pengusaha ni. Cadang dalam parlimen untuk diberikan geran pada pengusaha ni. Bukan sikit tuan, kalau ribu hektar ni dicadangkan dalam parlimen, tapi cadang lah, sebut je lah. Orang tak berdiri tapi sebutan tu ada. Mencadangkan supaya diberikan geran kepada pengusaha tersebut. Musang King tu. Abu. Kemudian dia berlanjutan, akhirnya masuk mahkamah. Mahkamah tuan-tuan terlepas putuskan bahawa memang ceroboh, tak ada izin, tak sah pada undang-undang, dia kena keluar. Tak keluar juga. Akhirnya baru ni Tuanku Sultan titah dan berlakon tua sedikit, orang kata apa ni, kekecohan. Maka tuan-tuan ada pihak-pihak berautoriti masuk kawasan tersebut, tapi dihalang. Tuan-tuan, akhirnya yang berlaku juga tuan-tuan, tentera masuk campur sikit lah. Bila keadaan tu kecoh tu, ada seorang wakil rakyat ni, dia sebut, dia kata apa kan, no, Palestin no pergi boleh bantu, takkan orang tempatan tak boleh tolong kot. Tuan-tuan, ni sebelum 14 bulan tuan-tuan, dia orang marah. Dia boleh pergi buat kias, dia ada buat bandingan, Palestin boleh bantu, takkan orang tempatan tak boleh bantu kot. Maksudnya apa? Kerajaan boleh guna duit yang banyak untuk bantu Palestin, tapi nak bantu pengusaha buang apa, Musang King hak yang ceroboh ni, nak bantu tak boleh. Tuan-tuan, tak sama aku. Tapi sengaja sebut Palestin ni masalah. Memang sengaja kan. Jadi kita dengan tuan serau juga lah kita apa. Akhirnya tuan ditangkap, ditangkap, direman. Tapi tak lama lah semalamnya isu tu keluar balik. Dia tak sama dengan JSB tu ni. Dia cara tak sama, mungkin mazhab lain-lain aku. Hati orang tu fikir tuan, kita salah tak mana aku salah, buat cara salah. Kalau kata itulah peraturan, ikut peraturan. Kalau kata itulah bentuk dia punya, dia panggil apa, prosedur, ataupun dia panggil apa, dia panggil modus operandinya, bagi sama. Tentu ingat JSB, saya ulas sini juga, ada orang mereka masuk dalam YouTube pun ada orang marah kat saya. Geng JSB apa ni? Bukan tajuk tu, tajuk cara mengenai isu JSB pelik, tak semacam yang lain. Dikatakan sesat, betul kan, sesat lah. Tapi tiba-tiba tindakannya tuan-tuan ditutup premis perniagaan. Rasakan tak? Kedah yang tuan tak tutup premis perniagaan. Tapi tempat ini dia minta untuk ditutup perniagaan. Sebab apa? Dituduh sebagai sesat. Gari dua bukan sikit tuan, habis kepimpinan AIB kena tangkap. Pergi dakwa di Mahkamah Shah Alam tuan, bukan biasa-biasa. Polis berpuluh orang tuan nampak di ring tu, dalam tangga atau kawasan ruang depan mahkamah, dan mereka tuan digari berantai. Benda tu yang kita dah fikir. Tiba-tiba berlaku pada kumpulan yang kedua tadi, tuan, tidak sedemikian. Jelas dah pencerobohan. Bukan sekarang Musang King tuan yang marah sangat sebab lombong mah pun ada. Lombong mah. Hak tajuk lebih dari tak masuk bola isu keamanan, sedang takut salah. Bukan cakap Musang King, cakap aman, ada lagi tu isu yang ketiga. Saya tak tahu ni sebut takut salah.
Isu keamanan saya tak berani tuan sebut, takut salah. Sebab Tuanku Sultan ni tuan, dia cantah benda tu. Tapi tuan-tuan, Piraman Batu Sari keluar pada hak yang pengusaha tu tak kena tangkap hari ni. Masuk mahkamah ialah dia diputuskan sebagai pencerobohan. Duk berlawan tuan-tuan sekalian. Tapi itu satu bab. Bab yang kedua, kes bendera tuan-tuan. Ni banyak orang ulas dah ni. Kita pun baca berita tu, kita pun tahu isu tu, kita dah faham elok. Isu bendera Malaysia. Sebulan sudah. Kes tuan-tuan, 3 minggu sudah. Dalam surat khabar Cina. Xinqiu Daily. Satu artikel tuan-tuan, bendera Cina sebelah kanan kita baca, bendera Malaysia sebelah kiri. Apa isunya? Tak ada gambar bulan sabit. Bendera Malaysia, jalur gemilang, terbilang, cemerlang, apa saja tuan. Tapi akhbar itu tuan-tuan bawa satu artikel dan gambar bendera Malaysia tuan tanpa bulan sabit. Yang adanya bintang, jalur gemilang, bulan sabit tak ada. Kita tengok tuan, kita ni sekali ni tak Allah kita sedar lah. Ni sengaja ni. Ni provokasi, kita tak mahu sebut. Spontan kita kata lagu tu. Ada asas ke? Ada. Pertama kan tuan nak keluar penerbitan ni, cetakan ni. Akhbar rasmi pula. Bukan semudah ABC. Bukan mudah. Yang kita biasa dengan penerbitan tuan-tuan sekalian, pertama hak ni dia panggil pengarang dulu. Dia cari isu, dia mengarang. Siap mengarang, dia hantar tu namanya kumpulan audit, dia panggil edit. Semakkan. Saya mak betul ke tak apa semua. Lepas semak tuan kena bagi pula satu peringkat namanya kena semak. Clear. Tekan tuan button, dia print. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Maknanya kalau tuan-tuan sekalian kita kata itu tak disengajakan, susah untuk kita menerima. Susah. Dia berheret kita wabi maktab tahu haji. Tengok bendera je nak cakap tahu ti. Makna tuan bendera ni ialah lambang syiar. Bila tuan-tuan tukar gambar bendera tu bermakna menukar syiar. Dan ia lebih kepada kedaulatan negara. Daulat tuan-tuan. Ini simbol dia. Bila buang sebelah sabit, apa maksud? Buang simbol tafsirannya Islam agama rasmi. Bendera jalur gemilang tu, aku nak baca yang jalur tu mewakili 14 negeri. Betul tak? Kenapa merah putih tu kita ambil satu bunga raya punya simbol dia? Asal benda biru, petak biru hujung tu belah atas kiri, betul tak? Kemudian tuan, bintang dan bulan sabit. Ya. Bila buang tuan, tapi apa maksud bulan sabit? Itu simbol kepada Islam agama persekutuan. Tu maksud dia. Bila dibuang, Allah tuan, kita rasa terpaku. Kita rasa tuan, orang kata apa, rasa marah. Baik. Lepas tu Tun pun cakap kali lepas orang interview dia kata bagi saya sengaja je. Tun M. Dia pun sebut bagi saya ni sengaja ni. Nak kita lupa apa, bukan benda yang mudah lupa. Tuan-tuan sekalian. Tapi apa tindakan? Minta maaf, selesai. Tapi bagus tuan, baguslah juga kerajaan ambil perhatian pasal bendera ni silap. Kerajaan akan buat bengkel untuk tujuan orang bagi ke taklimat tentang bendera ni. Kena lukis guni jalur berapa bintang dan ni ya, berapa dia pergi bucu dia. Berapa gigi dia kena ada bulan sabit, dia kena bagi bengkel. Bagus tuan. Sebab ramai orang tak perasan. Kita pun sokonglah tuan atas usaha nak bagi taklimat kata bendera ni. Cuma saya kata budak-budak pasti, budak tadika tuan, kalau biar retas kosong bagi pen sebatang,
lukis dalam Malaysia. Tak ada tuan, setengah minit, setengah jam, saya siap satu bendera. Tapi tak apalah nak bagi taklimat, silakan tuan-tuan sekalian. Nak buat lagu mana? Ada orang tuan-tuan tak reti bendera lah. Cara tindakan tak sama. Yang kedua tahap baru mari dulu. Hari Khamis baru ni. Tuan-tuan, buku hak Kementerian keluar ni berkaitan dengan SPM tu ada sikit beberapa muka surat yang bendera Malaysia diubah dia punya design dia. Tajuk bendera ni kata ringan ke ustaz, ni tajuk akidah ke, bendera ni biasa ikut. Jangan pakai orang tuan, ni fiqh watan. Bendera tuan, bendera Malaysia dia buat bagi dua lagu tu. Dia belah dua lagu tu. Atas ni biru, ada bintang dan bulan sabit. Jalur 9 duduk bawah. Dia ubah design tu. Jadi kita tengok, oh, kita apa perasan sebentar dulu. Sama. Kita anggap kita boleh kata memang salah sungguh, tersilap berlaku. No? Tapi tuan, saya kata proses nak terbit buku ni bukan senang. Cetakan tak mahal ni. Bukan murah. Tuan, banyak label peringkat yang buat saya makan. Kalau silap juga tuan, nak hampah ada ramai yang tak boleh pakai. Ataupun kalau kita tak sedap, mungkin abang raja tu bukan orang Malaysia. Tak tahu nama bendera Malaysia, ataupun orang nombor 3 pula, dia sedap. Tapi kita ubah sikit, bendera tu lama, corak, kita ubah design pula. Kok-kok tuan-tuan, man tidak tanggungjawab terhadap negara. Kok-kok lah, buat 3 andaian, ada orang tuan tak tahu bendera Malaysia lagu mana. Yang kedua, mungkin tuan pesan dia silap. Nak kita silap, ramai ikut yang buat raja tu takkan seorang. Atau yang ketiganya, orang ni dia tahu bendera Malaysia, cuma dia saja nak modify. Bagi nampak design lain sikit. Kok orang suka kan kat Malaysia ni. Kok lah tuan, kita kata biar benar tak tahu. Tuan, tak patut berlaku. Ni masjid kita ni, mesyuarat agung tahunan tuan-tuan sekalian. Bila bentang nyata kewangan tuan, dia baca satu-satu, lebih sekupang. Dia tanya, tu ya? Ni mencari mana lebih sekupang lah. Kupang pergi mana? Masuk poket apa? Sekupang je. Tu cara kita mesyuarat agung. Peringkat kampung kita ni. Halusi. Hak ni tuan peringkat negara. Duit negara. Dengan panel tuan berlaku. Tak apalah kita kata mungkin kesilapan berlaku. Tak apalah. Minta maaf selesai lah. Tuan. Tapi kena ambil tanggungjawab. Tuan, bandingannya mudah. Tukar bendera ni, ubah bendera ni mudah. Saya buat bagi yang mudah. Dan tuan ambil pasport, tuan pasport antarabangsa tu, pi tukar muka orang lain. Lepas tu pi tuan masuk airport, terai kat immigration lepas tak lepas. Kalau pergi nak scan gambar kita muka depan tu, pi scan tuan, dia tengok nama betul dah, tengok gambar orang lain, dia tak terbit. Dia cancel pangkah lagu tu. Sebab apa? Ni tak betul ni. Awak tak betul, gambar lain. Tuan, nah abang kata bendera tu kedudukannya macam tu lah. Lambang dan tanda dan alamat. Ambil pasport bergambar orang lain, tuan kompom tak boleh pergi Mekah tuan. Lepas ke dalam. Tukar simbol, tukar alamat. Tukar tanda, tak boleh. Ini identiti. Tuan, benda itulah identiti negara kita. Tuan, itu adalah fiqh watan. Kalau tak sengaja, okey, kita boleh terima. Tapi kalau sengaja tuan, mesti ada tindakan tegas. Tindakan tegas. Ini kita tuan rakyat awam ni bercakap lagu tu lah. Sebab dia berlaku depan mata kita. Kita pun ambil tahu juga tentang negara, kerana sayangkan negara. Kita pun ada juga pandangan kita untuk sampaikan, supaya apa, dilihat adil pada semua, sama pada semua, insya-Allah. Tentu setakat malam ni 9.10 juga terlajak sikit. Tuan-tuan,